Okey, baik. Para ulama menyatakan bahawa selawat Allah ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan selawat para malaikat buat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dua hakikat dan makna yang berbeza. Walaupun dihimpunkan yusallun di situ, sebenarnya innallaha yusalli wa malaikatahu yusallun. Sesungguhnya Allah tu berselawat dan para malaikat berselawat. Dan kata para ulama, hakikatnya selawat Allah dan selawat para malaikat ke atas Rasulullah itu dua hakikat yang berbeza dan tidak sama. Tak sama. Tiada sebarang keserupaan di antara kedua-duanya. Dahsyat tu. Jadi selawat Allah ke atas Rasulullah SAW tak sama dengan selawat para malaikat ke atas Rasulullah SAW. Apa maknanya? Selawat Allah daripada Allah buat baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan tashrif, penghormatan, takrim, kurniaan kemuliaan, tafdil, kurniaan kelebihan, ta'zim, pengagungan. Allahu Akbar. Jadi makna selawat daripada Allah kepada Rasulullah ni terlalu banyak kemuliaan. Apa dia? Ulama menghimpunkannya pada tashrif, takrim, tafdil, ta'zim. Ada sebagian ulama kata selawat Allah kepada makhluk yang lain rahmat, selawat Allah kepada Rasulullah rahmat dan pengagungan. Dan saya nukilkan di sini dalam para ulama, selawat Allah kepada Rasulullah ni mengandungi begitu banyak makna kemuliaan, penghormatan, keagungan dan kurniaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat Allah kepada Rasulullah SAW itu tu mana-mana kurniaan, penghormatan, pengagungan, kurniaan, kelebihan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama kata apa? Kalau ada orang tanya pada kamu, apa yang Allah sedang buat sekarang? Kalau kamu jawab, Allah sedang berselawat ke atas baginda Nabi. Tak salah, betul. Tak salah, betul. Allah yang menisbahkan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang lain. Bahkan ulama kata tidak ada yang memuji Allah, memuji Rasulullah lebih daripada Allah. Apa kita panggil, sebesar-besar pujian bagi Rasulullah adalah daripada Allah. Kamu pujilah Rasulullah banyak mana pun takkan sama pujian Allah pada Rasulullah. Tu luar biasanya. Jadi Allah berselawat itu hakikat yang berbeza dengan para malaikat berselawat di atas baginda Nabi SAW. Okey, baik.